He was there. Nurul Izzah was there. calon. Betul? Jadi dia sudah buat walkabout di Gaya Street. I know lah which one. The whole Okay. country is talking about it. Lepas tu ada satu brother pakai topi ni sudah tahan dia, tanya pasal 40%. Jadi dia jawab lah, dia bagi hujah dia berapa, dia terangkan. Dengar saya PM. Saya PM, dia Menteri Kewangan. Ambil juga. 10 bilion. Saya Bagi beri 17. balik 17 bilion. 7 pula dia kata daripada Negeri Sembilan Johor. Betul. So bila dia cakap macam ni, adakah dia macam membuat pengakuan yang Madani ni tak ada masalah nak bayar balik? I tak appeal pun nanti. I tak appeal nanti. Ada kemungkinan ke? Akak pun jamin. I rewind banyak kali tengok ni. Kita tengok. What exactly that he meant. Tapi bila cakap dengan kawan-kawan dan tengok apa news report tu, it looks like that, Amin. It looks like Madani has no problem of this 40%. And in fact, we have given you more. Itu cara dia cakap. Itu cara dia cakap. Dari perspektif pilihan raya negeri, ini senjata paling ampuh sekiranya saya bertanding. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton dan pendengar The Tiger Show Podcast. Begitu juga pada penonton Astro Awani. Hari ini episod 43 kita nak bincang tentang satu topik yang sedang hangat pada hari ini adalah pilihan raya negeri Sabah yang ke-17. Sebelum tu saya ceritakan dulu sedikit beberapa tarikh penting. Pada 6 Oktober 2025, DUN Negeri Sabah dibubarkan. Betul? 15 November hari Ahad ini adalah hari pengambilan calon. 15 hingga 28 November 2025 tempoh berkempen lebih kurang 2 minggu. 25 hingga 28 November hari pengundian awal dan undi pos. Betul? Dan tarikh paling penting adalah 29 November. Betul, Amin? Hari ini. Okey. Hari ini kita sekali lagi menjemput tetamu yang pernah kita jemput sebelum ini. Elviza Michelle Kamal yang juga seorang penulis, pakar komunikasi strategik dan juga penganalisis politik. Assalamualaikum, Amin. Salam, apa khabar Kak? Kak baik je. Sudah 2 kali duduk dekat kursi ni. Dah ada confident. Ada keyakinan yang lebih Ada keyakinan yang lebih sikit. So, okey. Walaupun Elviza ni bukanlah orang Sabah. Sekejap, Amin, nak interject. Sila. Sebelum Amin kita start lah PRN Sabah ni Amin sekarang dah up market. Oh ya. Dah podcast politik kelas atasan. Tanyalah kenapa. Ya, kenapa? Tuan Faisal duduk sini. Okey. Lepas tu kawan saya Dr. Muhammad. Itu semua orang-orang getir dalam politik dan ekonomi negara. Tahniah, Amin. Terima kasih. Nanti kita harap akak boleh introduce lah macam boleh. Yang saya kenal CN boleh. Sabah ke ataupun Kan? CN Sabah yang baru ke? Kita discuss tu tengah-tengah tu kan. Discuss. Okay, kenapa walaupun Elviza ni bukanlah orang Sabah. Orang ni dalam bahasa orang Sabah dia panggil orang lah. Elviza ni kira orang Melaya lah. Tapi selalu saya tengok kat Sinar Harian menulis dan kadang-kadang mengulas juga isu-isu politik dan sosio-ekonomi negeri Sabah. Kenapa? Dia macam mana? Okey, ada 3 faktor lah, 3 sebab lah. Satu, saya pernah serve ahli parlimen merangkap menteri federal yang berasal dari Sabah, dari Kota Belud, Datuk Seri Panglima Rahman Dahlan. 2 term dia di Kota Belud tu, saya quite instrumental dalam membantu dia. Itu gerak utama dia. Balik kawasan selalu, so dia cakap you got sucked into the vortex. I mean, because Sabah ni there is no saying no to them. Orangnya baik-baik, muka bumi dia lawa. Jadi saya suka. Yang kedua, faktor bacaan dan pendedahan tu. When you baca people like John Low, Johan Arifin, Dr. Anok Puyo. So bila pembacaan dan pendedahan tu, ini bukan politik hari ini di Sabah, Amin. Termasuk kita kalau cakap awal-awal macam mana The Double Twin Tragedy, semasa Parti USNO dan berjaya, and I nak pakai frasa anak IYK. If you know, you know. IYK, Okay. The helicopter money. Ini orang-orang lama dalam politik. So politik dia sangat dinamik, sangat unik, sangat panas. Itu faktor kedua. Yang ketiga, kawan lah. Dr. Pamela Yong tu kawan, Arthur Joseph Kurup tu kawan,
Dr. Rafiq tu kawan, Rahizal Shah tu kawan. So bila kita berkawan, kita selalu jumpa dia orang ni sembangnya politik. Jadi saya got sucked into the vortex, Amin, walaupun saya orang Kelantan. IC03. Kawan semua orang Sabah. Sebab semalam kebetulan saya baru jumpa dengan Siapa pengarah eksekutif Ilham Center. Husamuddin Bakar. Dia cakap pasal Dia PRN. pun kebetulan bawa balik dari Sabah dan akan pergi lagi Sabah. Kata yang menarik yang Sabah ni, dalam 73 don ni, 73 benda yang berbeza. Betul? Betul 5 penjuru, 4 penjuru, 3 penjuru. Dan Datuk Husamuddin of Ilham Center saya baru baca 2-3 hari lepas sebelum briefing saya baca, dia kata yes, true, ini pilihan raya negeri. Maknanya bukanlah isu federal atau isu persekutuan, bukan isu nasional. Kita tak cakap pasal ASEAN, kita tak cakap pasal berapa banyak kita bawa masuk foreign investment. Kita cakap pasal benda lokal, benda centralized in Sabah. Tapi Datuk Husamuddin, saya panggil Datuk Husamuddin, dia ingatkan, Husamuddin ingatkan 31% adalah undi orang muda. So di 73 kerusi ni tak ada kekecualian, ada 3-4 je. So majority undi asas tu dari undi orang muda, anak-anak akak Amin umur 21, 19 tu yang akan mengundi di Sabah. You sendiri pun baru balik Sabah kan? Baru balik. Nak pergi balik ni. Setakat ni macam mana, bendera semua dah penuh lah? Panas lah. Sebab sekarang baru pengumuman calon. Kalau Amin perhatikan kita parti-parti yang besar lah. Macam BN sudah, Datuk Seri Anwar Perdana Menteri kita, dia umumkan PKR akan bertanding 10. Total Pakatan Harapan akan bertanding 23 kerusi. Kita tengok walaupun Warisan belum lagi umum siapa calon, tapi dia Datuk Seri Syafiq Afdal dah cakap 73. Kami akan bertanding 73. Dan GRS, the incumbent government, 52 pun akan bertanding. BN ada ke tulis dalam note ni masa kita bincang semalam, BN 43, rasanya 41. Tapi dia ada 7. Yang Datuk Seri Bong cakap 6 atau 7 tu tak faham apa tu ni. Mungkin dia ada yang negotiate lagi ke tak? Masih berbincang lagi. Okay, sebelum kita masuk pada isu yang core ataupun crux of the matter, pilihan raya negeri Sabah ke-17 ni. Bagaimana akak tengok prestasi kita punya incumbent Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Gino? GRS. Parti dia PGRS lah. PGRS. Haji sebagai dia tahun bila tu Amin, lepas langkah Kinabalu Ada saya tengok lepas langkah Kinabalu tu, maknanya daripada tahun 20 sehingga 2025. Betul. 5 tahun cukup Datuk Seri Haji G. I would say steady but unspectacular. Kalau kita nak cakap pasal spectacular state government administration, walaupun mungkin ada yang tidak setuju, kalau daripada segi limpahan ekonomi, you have to give it to TYT sekarang, Tun Musa Aman. Kita tengok Haji G 5 years ni dia play safe. Mungkin juga sebab dia daripada bersatu Amin, 2018 dia bersatu, tu fakta. Lepas tu selepas Datuk Seri Syafiq Afdal turun langkah Kinabalu pada 2020 tu, kemudian pilihan raya negeri, so dia bertanding as bersatu masih bertanding as bersatu. Lepas tu baru dia keluar dan form PGRS dan GRS. So akar umbi dia ni kita tak tahu. Kalau kita boleh cakap akar umbi bersatulah as it stands right now. Walaupun bersatu, kalau kita tengok sekarang ni siapa je yang prominent, Ronald KND Ronald sajalah. Tapi asasnya untuk pergi pilihan raya negeri ni, Haji G satu performance dia macam saya cakap steady, unspectacular. Limpahan ekonomi ada, dia cuba settle perumahan, dia cuba settle job opportunity, dia cuba buat semua tu, tetapi mungkin sebab satu term kan saja Amin, not much difference you can make, especially when you are not too fast. Unless you ada orang like Datuk Seri Idris Jala di belakang you untuk move benda macam GTP, ETP. Tapi ni di peringkat negeri, dan negeri tu pula Sabah. Kena anak asal lah yang menjadikan benda tu lebih robust kalau you tanya I. Steady but unspectacular, that's my answer. Dan tengok dia punya pemerintahan pun ada banyak cabaran juga kan? Of course. Macam nak dijatuhkan. Sabar. Itu langkah apa dia panggil tu? Langkah Kinabalu lah 2020. Lepas tu tak jadi. Akhirnya tapi
by the will and grace of Allah, dia habis term satu dia. term lah. Itu cabaran yang sangat besar untuk parti yang tak ada grassroots. Dia baru tubuh parti baru. kan, parti baru tapi dia lompat Boleh lah panggil, memang fakta dia Lompat lah. lompat. Faktanya Dan lompat. 6 dari BN sokong menyatakan Daripada sokongan Bersatu. kepada dia. 6 DBN 6 dari BN, majoriti dari Bersatu, dia boleh membentuk kerajaan negeri. Mungkin ingat pada 2020 Parti Warisan menang marginally sikit lagi mampu membentuk lagi kerajaan negeri. Itu yang undi akak umbi tu. Kalau Amin setuju dengan akak, orang Okey. Sabah pilih daripada the sweet number is 37. 37. I think they want 36. Narrowly. Sikit, Narrowly. Okey, Kak. Faktor-faktor. Apakah faktor-faktor utama yang bakal mempengaruhi undi dalam PRN kali ini? Kalau boleh bagi 3, 4. Datuk Usamaudin cakap apa semalam? So, dia tak kita sembang je. dah. Tu yang saya jadi pening juga tu, pasal dia kata 73 don. 73 keadaan berbeza. Macam kita tak boleh baca lah. Semenanjung ni kawan-kawan kita dah baca negeri. Kawan-kawan macam Semenanjung ni, okey, Kelantan kita tahu dah trend. Terengganu ni tak, setiap don dia kata berbeza. Saya pun jadi pening bila dengar dia cakap. Faktor dengan isu kan Amin. Faktor dengan isu berkait rapat lah. Okey. Betul kan? Kita boleh setuju juga mana-mana pilihan raya. Fact of the matter, 2018 BN kalah selepas 67 tahun mentadbir negara. Kenapa? Isu dengan faktor tu campur. GST, Altantuya, bukan Altantuya, 1MD, Itu dua lah. Tapi Datuk Najib ada track record yang sangat bagus. Longest serving market, longest bull market in bursa. But that all doesn't matter. Sebab isu dengan faktor tu berkait rapat lah. Apa benda yang akan menentukan pengundi tu nak undi Amin ke tidak. Okay. Kan? Isu besar ni sekarang apa? Kalau tanya akak, sebab akak duduk kat internet, Zara Khairina. Tapi Masih? akak salah. Sebab Salah, inquest tengah berjalan. Ha. Akak salah. Isu besar sekarang, apa yang Datuk Seri Anwar jawab di Gaya Street 2 hari lepas lah. Nanti kita pergi bab tu. Ada Okey. 40%. Maksudnya 40% masih. Tapi generally lah, ini juga daripada research house. Akak lupa daripada research house mana Amin. Tapi I wrote in my column, faktor yang masih orang Sabah ni concern adalah ekonomi dia, Ekonomi. peluang pekerjaan dia dan infra dia. Keperluan infra asas ni Amin, infra, berapa kerajaan dah tukar ni. tak Masih jadi-jadi kan? Api, air, jalan raya. Pem Borneo sebagai contoh. Di bawah Datuk Seri Najib pada tahun 2000, GTP ETP lah dia lancarkan. Sarawak siap dah Amin. Sabah masih. Sabah menyesal tak siap? Masih dalam banyak masalah peruntukan ke muka bumi, ke tukar kerajaan ke saya tak pasti. Tapi Mungkin Sarawak siap, Sabah tak siap. Mungkin ketidakstabilan kot politik. Dah tukar berapa kali. Ketidakstabilan satu. Tapi kalau Amin tengok TikTok ke apa, dia duduk cakap Datuk Seri Syafiq Afdal cancel. So kita tak tahu sejauh mana kebenaran tu. Maknanya di Sabah lebih dinamik lah politik Lebih ni. dinamik, Faktor dia masih 3 tu kalau mengikut research house. Okey. Kalau faktor-faktor panas macam of course inquest Zara Khairina. Itu ada main peranan juga Of course lah, sebab dia terjadi tu kerajaan persekutuan masih takes care of education for Sabah kan. Maknanya kementerian yang terlibat macam podcast kita yang lepas adalah education, home ministry dan kerajaan negeri lah. Yang sedikit sebanyak terpalit. Kementerian Kesihatan juga Amin. Apa lagi isu di Sabah Amin? Tapi infra ni pun besar juga kan, sampai hari tu ada student protes isu air. UMS. Dia protes terhadap pentadbiran Datuk Seri Haji G yang tidak mampu menyelesaikan masalah air. Masalah air di Sabah sebenarnya lebih rumit daripada apa yang kita nampak on the surface ya Amin. Satu faktor muka bumi dia yang menyebabkan susah kita nak salur air ke tempat-tempat tinggi. Itu memang semua orang tahu. Yang kedua, faktor curi pipe air tu. Dia bypass the pipe tu pun banyak juga. Yang kerajaan negeri, setiap kerajaan negeri dan persekutuan tak mampu nak settlekan masalah ni, kecuali bagi tong biru. Mungkin saya kena explain sikit bab air ni, pasal kebanyakan di Sabah. Bukan Sabah, generally kat Malaysia lah. Kadang-kadang orang duk komplain kata kenapa Malaysia ni tak ada air, hujan tak berhenti. Air yang kita masukkan ni lah air terawat.
Betul. Air Itu isu dia. yang kita pakai ni. Kalau air hujan memang tak berhenti macam tadi betul. hujan kan. Betul. Jadi kadang-kadang orang tu kita kena Betul. bagi faham. Betul. Saya pun tak faham late in life macam sama. air ni ada beza non-revenue water. Saya faham pun masa isu air Selangor dulu selalu tercemar kan. Saya tanya sekarang ni dah bagus lah. apa masalah ni hujan tiap-tiap Baru hari. Amin tahu kan. Baru dia explain. Air terawat. Lebih kurang akak lah 10 tahun lepas I tahu. Bila tengok sama lah. masalah di Sabah, apa masalah air korang ni tak settle-settle. But bukan sahaja air, Amin. Penduduk di Sabah, elektrik pun sama gangguan. Especially di bahagian Pantai Timur sebelah Kubu Kuat Datuk Syafiq Afdal, Sampurna Tawau. Dan kalau di KK pun ada. Kalau Amin follow this TikToker, dia famous tau Amin. Dia cakap real tau hidup dia. Nama dia Jia. Pasal macam mana kehidupan dia di kampung air Pulau Gaya. That is across the ocean Tanjung Aru in Sabah. Dia kena beli air tu, air basuh pinggan dia lain, air makan dia lain. This is like a boat ride away to the center of Sabah in Kota Kinabalu pun ada masalah. Electricity tu gangguan, tiba-tiba tak ada. Saya rasa infra lah, ini infra which both government, persekutuan dan juga negeri mesti bertanggungjawab. Yalah. Okay, Kak, kita berehat sebentar. Okay, kita kembali ke episod 43 Tiger Show Podcast. Hari ini kita bincang tentang isu PRN Sarawak. Okey. Sabah sorry, ni. PRN Sabah. Sarawak next. Jangan marah penonton. Saya silap kena balon. Okey, sekarang ni penamaan calon dah tak lama lagi. 15 November ni. Dan nak masuk tempoh berkempen. Tempoh berkempen lebih kurang 2 minggu. 13 hari panjang tu Min. Panjang 13 hari untuk kempen. Parti mana setakat ni yang ada kelebihan berbanding parti lain yang nampak kuat lah kalau ikut kalau Amin tanya pilihan negeri lain, misalnya Johor, Melaka, Kelantan, Terengganu, senang je nak jawab. Semua orang pun akan relatively boleh nampak jawapan kita tu. Tapi untuk Sabah potentially kan Amin, kita kena bahagi ikut zone dan individu. Zone tu tak semestinya ada individu yang mampu dipertaruhkan jadi calon yang bagus. I write down a note for you. Sorry, kena tengok dah. Sorry penonton, kena pakai cermin mata. Ni masalah orang umur 50 tahun. Kalau kita tengok Kitingan 35. Okay. Thank you. Jeffrey Kitingan Star. Solidarity Parti Solidarity Tanah Airko. Star dan SAPP untuk background lah kepada penonton yang tak mengikuti politik di Sabah secara rapat. Sejurus selepas ke sebelum state government dibubarkan, mereka mengambil keputusan untuk keluar dari GRS. Kita pernah cakap ni Amin dalam podcast yang pertama kita. I told you, if I am Jeffrey Kitingan, I am already 70 something. This is last throw of the dice. Why should I be saddled with other party? Sedangkan I parti lokal. Dan dia keluar lepas tu Dia keluar. Betul lah kita cakap sebab I am a Sabahan parti. So kalau kita tengok Kitingan, dia kuat di mana Amin? Dia kuat di Keningau, Tambunan, Tenom dan Nabawan. Itu kubu dia. Okay, kalau kita tengok Datuk Seri Syafiq Afdal, dia amat kuat sokongannya di belah Pantai Timur. Betul, Sampurna, Tawau. Tapi dia juga ada sokongan di kawasan urban dan semi-urban. Api-api, Tanjung Aru dan Inanam. Chinese voters. Modern voters ni, Chinese modern and T20 voters lah, I mean. They tend to vote for opposition because Chen Zoran Mamdani, they want something different. So dia ada, Datuk Seri Syafiq ada golongan sokongan daripada golongan yang saya sebut tadi. Business community as well, Datuk Seri Syafiq ada sokongan. Pun yakin dengan dia. Pun yakin dengan dia. Yang paling kuat sekali daripada kaum Datuk Seri Syafiq sendiri, undi orang-orang suluk lah. Undi orang Bajau suluk, Malay Muslim dan moderate Kadazan Dusun. Yang bukan orang dusun saja, orang Kadazan saja yang kita akan undi. Maknanya dia ni moderate. Educated, moderate, M40, T20
juga menyokong parti warisan ya daripada pengamatan akak lah. Of course GRS yang kita baru bincang tadi, Parti Haji G. Yeah. Haji G ni asalnya sebelum bersatu apa Min? UMNO. Sebelum UMNO USNO. USNO. Kuatnya di mana? Kawasannya di mana? Dia di pantai barat. Dia kira semi urban lah. Kawasan Haji G ni, Sulaman tu, Dun Sulaman tu. Sokongannya daripada grassroots Melayu lah, orang Sabah Melayu, Brunei, itu yang menyokong Haji G. Maknanya yang pernah menyokong USNO, UMNO bersatu, now GRS, termasuk kawan kita Datuk siapa? MP Papa siapa? Papa. Ya Allah, lupa nama kawan sendiri. Maaf, Armizan. Datuk Armizan. Datuk Armizan pernah menjadi setiausaha politik pada Hishamuddin Hussein. Hishamuddin Hussein dan Hishamuddin tak pasti, tapi kepada Haji G. Haji G pun kepada Haji G. So dia memang Armizan dia orang yang boleh dua-dua, politik federal dan politik Sabah daripada pandangan mata akak. Siapa lagi sudah semua? GRS, warisan akak dah jawab soalan Amin, termasuk parti lokal SAPP dan STAR. Jangan lupa parti Peter Anthony tu. PKDM. PKDM, Parti Kedamaian Rakyat Malaysia. Tapi dia untuk parti Kadazan Dusun. Dia tu base dia kat mana? Belum nampak lagi. Sebab baru kan. Tapi kakak tengok follow dia punya TikTok, orang-orang parti dia punya threads, medium baru yang popular ni, dia dapat banyak sokongan dan orang-orang muda, saya bercakap 30 tahun ke bawah, can relate to him easily. He speaks the lingo. Party, bukan Peter Anthony. The party speaks the lingo for younger generation. Kalau betul Ilham Center cakap 31% adalah pengundi muda, this is obviously an added advantage to PKDM. Okey lah, setakat ni dalam semua-semua yang akak dah cakap ni, siapa yang dijangka akan dapat, macam akak cakap tadi, sweet spot of 37 seats? Tak puas hati nak juga pro. Kita dah cakap pasal numbers and data mengikut ulasan daripada Ilham Center, research houses. Saya cakap pasal kedai kopi pula. Kedai bila kopi kita sembang dengan kawan sembang dengan kawan dekat KK, apa cerita? Rata-rata yang cakap ni tak ada yang mampu dapat 37 tu. The closest was warisan lah Amin pada 2020. Itu sangat kuat lah untuk 73 kerusi. Adakah Datuk Syafiee mampu pull it again? Kalau ikut sembang kedai kopi, sembang Facebook jawab bergaduh dengan kawan-kawan, tak ada antara tiga ni, antara empat komponen utama, blok utama ni mampu dapat 37 tu on their own. Maknanya warisan tak boleh, BN tak boleh, CRS tak boleh. So diorang agak-agak, diorang ni semua belas-belas. Bila belas-belas akan jadi macam dulu lah. Tapi selari dengan semalam saya sembang dengan Ilham Center, dia pun cakap belas-belas lah. Warisan belas-belas. Yang secure, yang almost secure lah. Yang Magic kemudian tu, Magic tak dapat tu. Kalau GRS tu akak rasa potentially kalau dapat pun kan Datuk Seri Haji G, kenapa tahu Amin? Dia incumbent government. Maknanya machinery at your disposal. Budget naturally you have. You dah mentadbir 5 tahun. You are more prepared and then you ada banyak, ini bahasa pasar, bahasa tak elok, duit lah. Sebab dah jadi kerajaan, banyak duit lah jadi kerajaan. Ada income. Yang jadi opposition ni kita tahulah tak ada income Min. Betul. Jawab tak soalan Amin tu? Jawab. Tapi maksudnya kalau semua belas-belas, kita akan tengok, saksikan sekali lagi lah coalition lah. Coalition tu satu. Berapa lama, soalan kedua lebih penting pada soalan pertama Amin. Berapa lama coalition tu mampu bertahan? Kalau 2018 Parti Syafiee Afdal hanya mampu bertahan 2 tahun sebelum langkah Kinabalu move. Okey, berdasarkan ramalan banyak penganalisa politik, ahli akademik, pemimpin akak umbi, parti lokal dan non-lokal di Sabah, parti mana yang akan mendominasi dalam sikit ni, katalah belah-belah ni, siapa paling banyak pada 29 November nanti? Parti lokal lokal atau non-lokal? Mendominasi dalam semua tak boleh dapat banyak ni, siapa paling banyak? Sebenarnya akak ada sembang lah benda ni. Potentially kita tengok daripada susunan jentera. Pandit ni ada juga pandit tau setiap kali election lah.
bank to say GRS and Barisan. Dan barisan. Warisan tu macam akak cakap tadi, di belt yang Datuk Syafiee kuat, Itu dia he punya. will win hands down. Tapi yang 50-50 ni, yang undi yang menang marginally ni, we can never tell with the Sabahan. Nak jawab soalan Amin, I would say BN or GRS. Oh, GRS. Banking on their previous performance as state government and also susunan jentera tu. Bila kita dah lama, macam bila kita cakap DAP, PAS, UMNO, kenapa bila kat ground tu dia nampak tersusun? Sebab ini yelah. pilihan raya dia orang yang keberapa dah, Amin? Yelah, Pengalaman tu lah mengajar. Akak would say GRS or BN. Okey, saya nak tanya satu pasal tentang kawan lama GRS, Perikatan Nasional. Kita PN. terlupa nak tanya. Dia orang ni macam mana pula? Lupa Lupa langsung. diorang pun nampak lah. Amin akak nampak news kan, Tan Sri Mahyudin semua Dia sudah pergilah, pergi dia akan, untuk melancarkan jentera. Tak nampak ada kekuatan, I'm sorry to say, for this pilihan raya. Of course, Kat mana dia akan tumpu? Dia takkan pergi semua ke? Taklah. Sebab semua dah masuk GRS kan. Nak jawab tu tak boleh, Amin, sebab akak pun tak fokus. Maaf tu Ni, Faisal. tempat apa ni? Ronald Candy. Menang lah dia. Yang tu boleh? Boleh. Menang lah. Dia orang ni macam kat tempat-tempat dia ni memang bolot. Itu face. Okay. Maknanya dia tukar parti apa pun. Ada setengah pemimpin, Amin, kalau tengok Datuk Najib di Pekan, Datuk Hishamuddin di Semberong, misalnya. Kau tukarlah apa pun parti mereka. They have some really hardcore voters yang akan undi mereka. Ronald Candy is not much of the party. I think it's more of the face. Trust pengundi tu kepada Ronald. Jadi maksudnya kita Macam akan... Ator Kurup juga. Okey, I Ator lupa lah Kurup. parti you, Ator nama apa, nanti I check. Okey, kejap. Ini yang terbaru. Kenapa Menteri Menteri mana? Menteri Siapa buat hal ni? Koperasi? Iwan. Ufko. Iwan Benedict. Kenapa dia perlu resign? Saya ada dua kawan tu di Ini UPCO menarik lah. isu ni. UPCO ni, Iwan Benedict dan Sekjen dia pun kawan juga, Lawyer Nelson tu. Dia Okay. dulu semua Barisan Nasional kan? Ada semua BN lah dulu. Sebab itulah kawan. Masa Yalah, bila kenal lah. kerjasama kenal. And then of course they join UPCO. Kalau nampak what Philip Golingay from the Star Road tu, dia orang akak Sabah. generally setujulah. Apa dia kata? Tak dia, sempat baca. Dia parti lokal UPCO ni. Okey. This close to state election, kenapa dia nak? Satu yang paling senang lah, kenapa aku nak sadar diri aku dengan parti Melaya? Sedangkan UPCO is a very old party. So lama. So pengundi tu, kalau saya masih bersama dengan Pakatan menjadi Menteri Kabinet di bawah Datuk Seri Anwar, mungkin ada orang yang tak akan undi dia because you are no longer local. You accepted a position in the cabinet minister position in federal level. Nak election seminggu dia keluar. Tapi kalau tengok yang betul-betul, Amin, ini pasal isu 40% tu. 40% tu betul Because 40% tu keluar ni memang timely lah, Amin. Keputusan High Keputusan Court Mahkamah. Kinabalu SLS punya claim tu sebulan sebelum election. Kalau saya jadi kerajaan persekutuan, is not the best timing for me. Kalau I kerajaan negeri Sabah, this is the best decision and timing for me. Rasanya dia cakap secara vokal, dia cakap saya tak setuju sebab tak ikhlas nak bagi. Tapi dia kata tidak bersungguh 40% tu. Yang awal-awal dia kata kalau kerajaan pusat rayu baru dia nak keluar. Betul. Itu bunyinya macam ugutan kan. Macam mana kita face, kita lindungi pemberi maklumat kita. Desas-desus little bird yang berbisik kan. Bila keputusan tu aja keluar, cabinet minister, ada certain cabinet minister Malaya dari Malaya push for appeal. So Iwan is very slighted. Aku dah cakap dah ni, kalau kau appeal, aku berhenti. So like, give me some face lah. Lagipun dia orang belum buat keputusan ni, nak appeal ke tak. So Sepatutnya hari ni kan? Sepatutnya hari ni. Ketika dirakamkan so hari I ni. think Iwan did a very strategic but not shocking. Strategic, not shocking decision to move away from Pakatan Harapan. Itu pendapat Keluar akak. pada Pakatan Harapan. Sebab UPCO ni partinya lokal, pengundinya lokal, Amin. Okay. Okey, kita berehat sebentar. Selepas ini kita akan kembali dengan soalan yang lebih panas, iaitu tentang siapakah bakal menjadi Ketua Menteri Sabah yang baru. Panas itu ya. Okey, kita berehat sebentar. Okey, kita kembali ke episod 43 di Tiger Show Podcast, PRN Sabah. Sekarang saya nak tanya Elviza atau Kak Elviza tentang soalan yang agak panas.
daripada observation ataupun borak-borak kat kedai kopi sana, siapakah yang berpeluang nak menjadi Ketua Menteri Sabah yang baru? Ataupun kita kekal yang lama ke tak tahu? Betul lah. Semua yang pergi tu Amin bertarung pada 29 November ni nak jadi Chief Minister lah. Chief Minister. Kalau di federal level nak jadi Prime Minister. Prime Minister. Ini perkara biasa. Cuma Sabah dia istimewa lah. Nak jawab soalan Amin ni pun kena berlapis sikit supaya tak ada hati-hati yang tergores. Terluka, Tapi fakta tidak bolehlah kita ni lah. Macam akak ramai orang kenal kan? Apa ya, Amin lagi famous. Tak, akak ni orang bertanding ni. Nanti kenapa calon-calon Ketua Menteri ni. Banyak kawan akak. Jadi saya tanya akak lah. Kita tengok kerusi tu yang bertanding tu Bertanding GRS berapa? 52. GRS dia nak bertanding 52. 52. Warisan 73. Warisan 73. Barisan 41 plus 7. Plus 6 or 7 dia kata. Plus 6 or 7. Kira inilah jentera utamanya. Ini yang core punya coalition. SAPP, STAR yang lain tu tak sampai numbernya. Bila kita tengok daripada sudut number ni, Amin, maknanya what they meant to do is I want the chair of the Chief Minister. Sebab aku bertanding paling banyak, the probability of me winning or losing also higher than a smaller party. Yes. Betul. Jadi kita tak payah consider smaller party macam SAPP, STAR, PKDM tu dia akan join membentuk blok yang akan membentuk kerajaan negeri. Betul. Kalau kita tengok blok yang besar ni 3. Even blok Kerajaan Madani, PH, GRS. PH saja kecil. PH saja kecil. GRS besar. Datuk Seri Anwar kata kami bertanding 23 kerusi. So I assume DAP about 9 or 10 dan selebihnya adalah PKR. Betul. PAS bertanding 5. Actually Amin, kita PAS ada inroad lah di Sabah. Ada cara kita pergi situ. Walaupun orang Sabah tak boleh relate, tapi dah semulalah buat inroad lah PAS di Sabah. GRS kalau menang satu je mukanya. Haji G. Datuk Seri Panglima Haji G. Al-Nizam tak akan bertanding tu Takkanlah kalau bos I Datuk Seri Najib I bertanding I nak cakap bos you bagi I lah, bagi I tak boleh lah. Haji G clear. Bos dia. JRS clear. Confirm clear Haji G. Betul? Kalau warisan clear. Clear. Datuk Seri Panglima Syafiq Abdal. Okey. Katalah this time ni blok yang kedua terbesar adalah Barisan Nasional. Kingmaker kata dia Kingmaker. Kalau Kingmaker dia cakap since I Kingmaker, lepas tu CI 1920 ni I lah CM. Kat situ mungkin menarik sikit lah kalau kita berbincang ni Amir. Boleh. Sebab dia punya Ketua UMNO Sabah Datuk Seri Panglima Bung Mukhtar Adik. Akak pergi dia dengan dia, akak ada podcast dengan dia just before kerajaan negeri dibubarkan. Dengan Suara TV dengan Suara dengan Jalil Becker, kawan Amin tu. Datuk Seri Bong was very clear and unequivocal. Dia cakap you sudah cuba semua jadi ketua menteri. Syafi'i sudah. Musa sudah. Dia sebut beberapa nama lagi. Saleh sudah. Why not me this time? Dia je tak pernah lagi. Betul. Tapi faktor bila kita nak lantik ketua menteri ni, satu menang pilihan raya, kedua blessing from istana. TYT sekarang adalah Tan Sri Musa Aman lah. Seperti yang Tun Musa Aman. Tun Musa Aman, maaf. Tun Musa Aman. Dan kalau Amin jalan balik, take a step back in 2020, masa berlakunya Kinabalu, langkah Kinabalu, Tun Musa dan Bung was at opposite end. So assuming bila katalah BN jadi kingmaker macam tadi Amin cakap nak melantik ketua menteri, I tak rasa Presiden Datuk Seri Zahid akan pergi hanya dengan satu nama. That's very risky. Risky lah. Kalau Tun cakap tak mau, tak mau dia ambil pula coalition lain. Coalition lain panggil kau bincang lagi dengan yang lain. So langkah paling selamat sebagai yang akak dah tengok secara langsung dan menulis dan tidak langsung kan, kalau saya Presiden Barisan Nasional at this point is Datuk Seri Zahid, saya akan bagi 2-3 nama supaya dia can a piece of siapa yang TYT nak pilih. Potential lagi selain pada Bung. Kalau dari barisan of course Bung Ketua UMNO Sabah. Ketua UMNO Sabah. Obvious. Adun Usukan. Datuk Seri Panglima Saleh Said Keruak. Pernah juga menjadi Ketua Menteri semasa rotation system in the 90s. Kalau muka baru sikit, maksudnya yang muda-muda sikit, kena cakap Datuk Seri Panglima Rahman Dahlan lah. Rahman Dahlan. Dia tak pernah. Dia sama macam Bung tak pernah, tapi muda sikit. Orang Sabah, pendedahan dia
Federal. Dia umur sekitar Rahman is, I think dia belum 60 lah, Amin. Dia bawah masih 60. dia bawah 60 lah. Segar. Probably 58, 59 lah. The most is Rahman. If dalam I'm not politik Malaysia mistaken. kira muda dia. Dalam politik Malaysia dan berpengalaman lah. Dia Pengalaman. pernah Dia jadi federal MP, experience. dia dalam majlis tertinggi UMNO juga. And sebelum dia pergi ke frontier politics, dia pernah jadi setiausaha politik Tun Musa Aman. Dia pernah juga bekerja dengan So dia tahu negeri jugalah. negeri. Dia ada Politik. pengalaman federal dengan Datuk Hisham, Datuk Najib. Dia punya pengalaman lebih kurang sama juga dengan Datuk Seri Saleh ni. Ada dua-dua kelebihan kaki, both fit for federal and also boleh mentadbir Sabah. Kalau saya jadi Datuk Seri Zahid, these are the three names I would Kena hantar. consider. Nak hantar menghadap sekiranya I kingmaker this time. Actually they are advantage lah. They are feeling good barisan ni at the moment. Dalam keadaan kalau katalah tak ada pemenang yang jelas macam Kak cakap, dan banyak lagi penganalisis politik cakap, peranan yang akan dimainkan oleh tuan yang terutama yang dipetua ke Tun Musa Aman yang akan jadi penting. Betul, setuju. Ketua Menteri cakap tadi, sebelum ni dah ada problem dengan Bung Melangkah Kinabalu. Betul. Saya rasa Tun Musa Aman juga ada history dengan Bung Datuk Mohtar. Seri Syafiq Abdal. Ada, betul. Dia on opposite end lah. Tak boleh lah cakap gaduh. Maknanya lawan lah. Dalam politik sentiasa ada opposite polar. Betul. Tapi dalam politik ni boleh adjust lagi kalau katalah dalam keadaan tiba-tiba Bung lah dinamakan. Ada kemungkinan ke yang boleh? Syafi'i pun katalah dia yang dapat. Boleh. Pun boleh. Dalam politik boleh kan? Boleh. Especially in Sabah. Amin. Kalau kita tengok apa yang berlaku di Semenanjung selepas federal election 2022. Perikatan menang berapa kerusi, Pakatan Harapan menang berapa kerusi. And then diorang pergi menghadap Sultan Abdullah, yang di-Pertuan Agong ketika itu, Sultan Abdullah, Sultan Pahang. Kemudian dia dihantar balik. Barulah terjadi pakatan di antara PN dan PHBN membentuk kerajaan campuran sehingga ke hari ini. Dan DPR JRS join. Betul. Join much later. Kita bentuk dulu kan PHBN. Sama juga dengan Sabah. Anything can happen. Tapi kalau kita tengok, sekiranya kita letak diri kita di kerusi TYT kita tengok tadi Amin tanya sekiranya UMNO banyaknya, sekiranya hypothetical ni, UMNO adalah kingmaker, 3 nama tu di hadapan saya. Bung of course dia menang hands down. I kena consider whatever my beef with him. Pasal dia adalah pengurusi perhubungan negeri. Perhubungan negeri di Sabah. BN Sabah lah kan? Sebab BN Sabah ada otonomi, kita kena panggil Ketua UMNO Sabah. Ketua UMNO Sabah. Ditukar nama sebab antara orang yang instrumental fighting for otonomi UMNO Sabah adalah Datuk Seri Rahman Dahlan. Dia timbalan. Ketuanya Bung. Sehinggalah sekarang menuju pilihan raya. Katalah TYT nak consider Bung satu. Tapi Bung juga ada legacy and macam mana Datuk Seri, maaf ya Datuk Seri, maksudnya legacy dan juga kes di mahkamah which is going on, belum selesai. If I am TYT, this is what I would consider. Saleh Said Keruak is Datuk Seri Saleh relatively older than Rahman. Rahman portfolio kekuatan Datuk Seri Rahman bagi saya, satu dia younger, dia boleh relate dengan orang muda. Kedua, portfolio dia ketika di persekutuan adalah EPU dan bandar KPKT KPKT pengurusan bandar. Masa tu kita panggil KPKT. Sekarang Menteri DAP itulah yang Ngakomeng yang sangat kontroversial. So portfolio ni, satu portfolio serve rakyat, satu portfolio menjana ekonomi ni. EPU ni dia sangat rapat dengan MOF. MOF is the purse string, EPU is the planner. So with that experience, dia boleh bawa ke negeri Sabah dan melihat sekiranya dia ketua menteri lah, membawa dan menjana perubahan yang saya rasa mungkin kalau saya TYT lebih selesa dan mantap lah. Tapi ini personal opinion. No offense to anyone lah. Kalau sekiranya saya TYT dan 3 nama ni dihadapkan di depan saya, itulah faktor yang saya akan consider. The less baggage, yang tak ada masalah di mahkamah,
And also kau pernah jadi support aku. So dia senang nak bawa berbincang antara bincang pun istana dan pejabat ketua menteri. sebab ketua menteri pun dia kena jumpa istana Of course. tiap-tiap minggu kan. Ya, betul. Kita sebelum nak orang mesyuarat. yang kita suka kan, Amin. Betul. Itu adalah antaranya benda yang pandai juga soalan kau ni. Susah nak jawab. Ini lagi panas Kak. Last weekend Apa tu? Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turunlah ke Sabah. Betul? Pada nak Betul? He was there. Nurul Izzah was there. calon. Betul? Jadi dia sudah buat walkabout di Gaya Street. I know lah which one ni. The whole Okay. country is talking about it. Lepas tu ada satu brother pakai topi ni sudah tahan dia, tanya pasal 40%. Jadi dia jawab lah, dia bagi hujah dia berapa, dia terangkan. Dengar saya PM. Saya PM, dia Menteri Kewangan. Ambil juga. 10 bilion. Saya Bagi beri balik 17. 17 bilion. 7 pula dia kata daripada Negeri Sembilan Johor. Betul. So bila dia cakap macam ni, adakah dia macam membuat pengakuan yang Madani ni tak ada masalah nak I tak appeal pun nanti. I tak appeal nanti. Ada kemungkinan ke? Akak macam Amin. I rewind banyak kali tengok ni. Kita tengok. What exactly that he meant. Tapi bila cakap dengan kawan-kawan dan tengok apa news report tu, it looks like that, Amin. It looks like Madani has no problem of this 40%. And in fact, we have given you more. Itu cara dia cakap. Itu cara dia cakap. Dari perspektif pilihan raya negeri, ini senjata paling ampuh sekiranya saya bertanding. Dan saya orang Sabah. Tu saya nak tanya, apakah respon orang Sabah bila terjadi benda ni? Tengok semua komen. Itu komen lah. Saya buat balik dari Sabah. Balik tengok komen kan. Semua yang aspiring to bertanding atau nama dah naik kan. Macam don't appeal. Kalau kita tengok Bung Mehta cakap don't appeal. Semualah yang nak bertanding don't appeal. Don't appeal. Cuma di peringkat persekutuan, is that tenable? Tu satu. Yang kedua, can we afford it? Katalah backdated backdated. Macam mana nak bayar tu, Amin? It can run up to puluhan bilion. Kat sini saya ada sembang. Saya sembang dengan calon-calon ni ramai juga, Amin. Tapi Datuk Rahman Dahlan ni dia okeylah, saya cakap je lah, saya pakailah idea dia ni. Dia kata macam mana? 4B Alviza. Tambah lagi 4B. Bukan, dia kata nak settle apa yang PM cakap di Gaya Walkabout tu. Kena bagi. Gaya Street Walkabout tu. Bagi 4B. 4B dia kata. Tambahan. Cara nak selesai benda ni adalah 4B. Formula dia. Daripada video tu, video tu dah viral dah. Tak boleh buat apa dah. Semua orang dah tahu dah. Satu, dia explain, ambil 10 bagi 17. Lepas tu dia kata cara tu, bahasa tubuh, intonasi macam tak ada problem lah. Kami tak akan appeal lah. Dan perlu kita ingat untuk latar belakang kepada penonton dan pendengar Tiger Show Podcast, yang dulu-dulu yang push untuk 40% MA63 ni adalah Pakatan Harapan lah. Betul lah. Yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar. Betul. So, kalau dia cakap tak boleh, dia renegade on his word. So the implikasi tu lebih besar, saya rasa. Amin. So formula 4B. assuming I still personally think we cannot afford backdated payment. Sebab kita run on deficit, Amin, bajet negara kita. Tapi tak apa, itu bukan masalah kita. Tapi still cannot afford. Okay? Ini yang menjadi 4B. Banyak-banyak orang saya tanya, yang ada formula, academics, journalist, apa semua yang ada formula, Datuk Rahman. Dia kata 4B je Elviza. Apa 4B? Janganlah lagi kacau aku ni. Cepat-cepat, apa dia 4B? Saya dengar. Satu, beri makna 40%. What do you mean? What do you mean from the Gaya Walk? 40% tu, what do you mean dari maknanya yang kita cakap tadi infra, education, security, kerajaan federal bayar at their prerogative. Is that what you mean? Maknanya beri makna 20 point tu. 40% tu beri makna. Yang kedua, dia kata berapa yang kita cakap tadi, Amin. Kalau backdated since 1976, the federal government just simply cannot afford it. Melainkan kita kata moving forward, pasca PRN 2025, kerajaan persekutuan akan bagi 40% kembali hasil kepada kerajaan Sabah. Very clear Betul. Yang ketiga, how, mekanisme. How. Betul. Kita cakap je nak bagi tak nak bagi, nak bagi tak nak bagi. So, you never actually come up with a solution. Macam mana? Bagaimana. That's the third B. The final B, bila.
Bila? Yang tadi tu lah. Ha. Bila dengan berapa tu berkait rapat. Nak start 4B bila? ni. I rasa kalau I jadi Perdana Menteri sekarang, since video tu dah viral, I go on this 4 before the campaign start. So benda jelas. Kalau Clear, saya kan? kalau saya nak berkempen, saya Pakatan Harapan, saya DAP, PM sudah jawab pasal isu 40%. So parti lokal, Barisan Nasional dah tak boleh pakai. Oh, dia orang akan appeal 40% ni, dia tak hormat 20 point Sabah semua. I will give this 4B immediately. Okay, akak ni lawyer. Okay, Oh, dari segi was a lawyer atau belajar was. undang-undang dan juga was a lawyer. Okay, sekarang ni kalau you pejabat AG kan, bukankah pejabat AG ni menjadi tanggungjawab untuk appeal? Kan? Sepatutnya lah kan. Tapi boleh diarahkan oleh PM jangan appeal. Kan kata tu tak campur sistem perundangan kan. Itu kadang-kadang saya jadi confused sikit lah. AG tu siapa yang appoint? PM. AG is, walaupun kita cakap kita independent, at the end of the day, when you are kita tahu lah. appointed by someone, you are subservient. Amin. Betul. AG pun ada satu masalah juga. Bukan masalah, sebab saya pun peguam. Peguam ni masalah dia orang tak nak kalah. Tak mau kalah. Tak mau. Defense ke, prosecution ke, case civil ke, case criminal. Kalau kalah tu dia bad for self-esteem. Naturally kalau saya AG di pejabat AG, saya nak appeal lah. But ultimately, it is the power of the Prime Minister. Appeal anak dia. Kuasa eksekutif tertinggi di negara adalah sekarang ini di tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. AG is his appointment. Okay, Kak, katalah tak appeal. Ha. Apakah ada peluang besar untuk Pakatan Harapan menang besar? Tak juga kan? Tak. Okay. Nak menang pilihan raya negeri kawasan ni, Amin apa? Yalah, kena servis. You know that. Okey, sebelum kita mengakhiri sesi ni, saya nak tanya agak tentang parti-parti yang tak diduga macam PAS. Macam mana di Sabah? You tengok. Kalau dulu tak boleh langsung. Dulu tak boleh langsung. Sekarang Sabah. macam mana? Ada satu figure tu. Datuk. Apa nama dia? Tak ingat. Yalah, Datuk tu. Ya, dia pengurusi PAS Sabah lah. Rupa dia tu Macam Pakistan sikit. Kawan Pakistan Sabah lah. Jangan orang Sabah tak marah. Memang Sabah ada Pakistan masyarakat Pakistan dia. Rupa dia macam tu. Saya lupa nama dia. Dan saya follow dia, Amin. 1 year plus already I follow him. Saya nampak dia bawa nafas baru lah, tapi melalui PAS. So, to answer your question, fortunately or unfortunately, PAS has made an inroad into Sabah despite against all odds. Adakah kali ini dia akan boleh menang satu kursi ke? Satu tu confirm menang sebab Satu tu confirm? Satu I rasa boleh menang. Boleh menang Satu lah. menang. If they do really well, probably tu. Tapi tu ajalah sebab orang Sabah ni cara hidup dia lain. Dia tidak boleh parti yang terlalu macam religious eccentric. Dia tentang Sabah, dan they don't relate well with PAS. But PAS has made an inroad through that ketua PAS Sabah. Okey. Must watch. Maksudnya kita jangan terkejut lah kalau tiba-tiba PAS menang satu kursi. Jangan. Walaupun macam Selangor, last pilihan raya negeri. Selangor ni kubu kuat pakatan kan? Betul? Tapi PN PAS dah PN make inroads 22. on the northern state. Kalau kita tengok dulu Selangor semua PH. 22 dapat. Betul? Banyak tu. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, Kita ucapkan Amin. kepada Elviza Michelle Kamar kerana sekali lagi meluangkan waktu ke The Tiger Show Podcast. Jadi kita minta kepada penonton dan pendengar The Tiger Show Podcast, minta subscribe dan like semua akaun media sosial kita. Terima kasih banyak-banyak. Amin. Terima kasih Syarin. Terima kasih Tiger. Dan Okay. please like, subscribe Busy sekali. and Busy. share The Tiger Show by Amin Iskandar. Okey.